Waalaikumsalam. Kisah ini terjadi 2 bulan yang lalu. Saya tinggal di kawasan CCK, Chua Chu Kang. Chua Chu Kang lagi ni. Ini terjadi berdekatan dengan kawasan rumah saya. Saya dengan 3 kawan saya, kami lepak di satu park namanya taman ni lah tak nak sebut Dan katanya apabila kami sedang berbual dan ketawa, tidak henti ketawa terbahak-bahak, tiba-tiba tempat tu gelap, blackout. Kami terperanjat dan satu kawan saya terpekik dengan kuat kerana ketakutan. Dia memeluk tangan saya dengan kuat kerana kawasan tu dah lah gelap dan mungkin ternampak sesuatu. Dengan kawasan, katanya saya dengan kawan saya namanya Ashraf fikir nak bersambung duduk di sana, tapi oleh kerana 2 lagi sahabat kami takut, kami terpaksa beredar tinggalkan tempat itu. Apabila kami sedang berjalan, kita terhidu sesuatu yang wangi. Betul Kisi? Wangi sangat. Kau bau tak apa yang aku bau? Saya tegurlah. Kawan saya cakap. Saya pun cakap aku bau juga. Kami jalan perlahan-lahan. Tiba-tiba kita terdengar Kisi bunyi sesuatu. Dan bulu rumah kami naik meremang dibuatnya. Kami berjalan pantas. Tiba-tiba ada seorang perempuan pakai baju seolah-olah gaun warna merah berjalan dalam gelap seorang diri. Semua lari lintang pukang. Kawan saya buat hal, berkata bahawa telefon dia terjatuh. Kami semua lari balik ke tempat itu mencari telefon bimbit teman saya. Apabila sampai, perempuan itu berdiri di semak samun seorang diri, memandang ke arah kami. Saya terpekik, lari dengan pantas pergi ke mana kawan saya berada. Syukurlah tak ada apa-apa yang berlaku, Kisi. Itulah pengalaman yang diceritakan oleh pendengar kita tentang tempat yang cukup menyeramkan itulah. Baik, kisah-kisah